Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ke wilayah Pingta Ciahau. Waalaikum. Saudara pengerusi majlis yang kita kasihi, yang berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Mat Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang berusaha Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, Pengarah Pilihan Raya Negeri Melaka. Yang kita hormati, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Radi Jidin, Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, yang baru berhijrah dari Putrajaya ke Kelang. Sahabat saya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Naib Presiden, seluruh staf kepimpinan parti, rakan-rakan daripada IPR, Ikatan Prihatin Rakyat, yang kita raikan pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dari seluruh negeri Melaka, tahniah saya ucapkan. Tan Sri Presiden, kalau kita lihat kehadiran pada malam ini, sebahagian besar adalah anak-anak muda Melaka. Dan ini adalah petanda yang baik apabila anak muda dan wanita sudah tampil di barisan yang terkehadapan, insya-Allah Melaka akan menjadi milik bersatu dan Perikatan Nasional. Tan Sri, seperti Datuk Seri Ali beritahu, sudah lebih 2 bulan saya berulang balik ke negeri Melaka. Hari ini pun saya sanggup pandu sendiri daripada Kuala Lumpur ke Melaka, 4 jam berseorangan di dalam kereta. Tetapi demi Melaka, saya berikrar di depan Presiden saya akan berkampung di Melaka dan saya akan membantkan rakyat daripada kerajaan negeri Melaka. Ini baru mukadimah. Tan Sri Presiden, kehebatan negeri Melaka ini, apabila kita panggil rakan-rakan berhimpun, bila kita minta bersatu berhimpun, kehadirannya luar biasa. Petang tadi dalam suasana cuaca panas terik, Tan Sri dibawa ke Masjid Tanah. Kehadirannya luar biasa. Maknanya hilang budak itu tak ada kesan. Hilang satu, tumbuh 1000. Malam ini Tan Sri Presiden saksikan, daripada hujung ke hujung, bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, orang India sudah berani bersama bersatu kerana mereka yakin kita sudah hampir kepada kemenangan di negeri Melaka. Ini semangat woman tu seijaran. Betul tak Datuk Seri Michael? Saya cakap mesti betul. Rauf cakap tak betul. Maknanya apa? Yang Dr. Ali tepuk buat apa? Tak faham jangan tepuk. Maksud saya, Melayu, Cina, India adalah dalam satu keluarga besar, bersatu dan Perikatan Nasional. Ini kehebatan kita. Buat di Masjid Tanah ramai, malam ini Kelebang ramai, 3 minggu lepas di Pantai Kundo lagi ramai. Jadi kadang-kadang saya tersinggung, ada orang kata kita tak ada jentera. Bukalah mata, bukalah telinga, janganlah pekak. Ini semua siapa ini? Bersatu! Ini bukan orang bunian, ini jentera. Betul! Betul atau tidak? Betul! Tan Sri, saya rasa tersinggung. Saya Setiausaha Agong,
Saya lihat bagaimana ketua bahagian, ketua cawangan, ketua sayap, ketua negeri hari-hari bekerja kuat nak tambah ahli, kuatkan tentera, kuatkan parti. Dan hari ini bersatu telah pulih dan kuat dan utuh untuk menghadapi pilihan raya. Tuan-tuan tahu atau tidak? Hari-hari di Ibu Pejabat, hari-hari ini Kapten Datuk Suhaimi ada di sini. Hari-hari semenjak pengkhianat ini kita humban ke Laut Cina Selatan. Sekarang setiap hari Ibu Pejabat terima lebih 150 ahli baru menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Alhamdulillah. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita damaikan. Janganlah dekat kita sisihkan. Janganlah dekat kita singgung mereka. Janganlah nak berpantun dan nak bermadah. Tu dah geram sikit lah tu. Sebab saya kesian Tan Sri. Ini tengok Pak Wan ni. Daripada rambut hitam dah jadi putih. 10 tahun. Dah tua. Tu pun nak jadi calon lagi. Dia setia dengan perjuangan. Dia tidak gelojoh. Tadi di Masjid Tanah, saudara Nazri. Mana Nazri Ramli? Ada. 10 tahun duduk sebagai timbalan ketua bahagian. Punya setia. Tak kacau pun ketua bahagian. Lu cakap pandailah. Sebab itu jangan kita gundah gulana. Mengapa kita kena serang hari-hari? Sebab kita kuat. Kalau kita ni parti nyamuk, banyak pula penceramah malam ni. Kalau kita ni parti yang kecil, tak ada siapa peduli. Tetapi kerana kita kuat, kita hebat, kita ada saingan yang penting bagi Pakatan Harapan dan AMDAP. Sebab itu kita diserang setiap hari. Tetapi saudara, jangan lemah semangat. Bila ada krisis dalam parti ini biasa. Ini bila ada yang pergi riset kita pun dah alamak. Apa nak jadi ni? Tak jadi apa-apa. Tak ada masalah. Ini proses pendewasaan. Parti kita baru 10 tahun. Macam anak kita. Bila umur 7, 8, 9 tahun dah mula memberontak. Dah mula degil. Betul? Betul. Bagi siapa yang ada anak lah. Saya ni dah 6 anak. 7 cucu. Itu dalam sibuk-sibuk. Malam ni Kelebang, minggu lepas Kedah, minggu depan Johor. 6. Kalau tak sibuk Tan Sri, kalah Tan Sri. 7 cucu. Baru 7. Tak, nak bulan depan 1 lagi 8. 1 isteri. Itu saya nak istihar. Cerita apa? Tadi pasal kahwin nama sekolah. Oh, pasal riset. Jangan lemah semangat. Kita ada kekuatan. Kita boleh bergerak. Lihat pada malam ini. Begitu ramai yang datang kerana mereka sayang dan cinta dan yakin bahawa bersatu adalah wadah yang terbaik untuk rakyat dan negara. Yang singgung-singgung kita, wah pecat banyak sangat. Apakah parti mereka tak melalui proses yang sama? UMNO telah melalui proses ini, betul? DAP telah melalui proses yang sama. PKR yang Peja nak gelak pada saya buat apa? Kamu tu dulu UMNO, tahu tak? Kamu pun super juga. Iya, saya tak nafikan saya PKR dulu. Bukan sekarang. Oh, dituduh. Jepun ada perjumpaan. Kepala bapak kamu. Ini semua nak tutup kegagalan pengkhianatan mereka dalam gerakan langkah Bangkok. Betul ke tidak?
Mereka yang khianat. PKR sampai sekarang tak selesai lagi. Saya mangsa. Sekarang Rafizi Ramli. At least Rafizi bubuk-bubuk dia pun dah ada rumah. Aku nak masuk lah tu. Ada orang tu dah 4 bulan bergelandangan, merempat, tolong tak bertuan, Betul! hantu raya, pengkhianat nomor wahid, Betul! makhluk perosak. Bagi mana ni? Bubuh lagi. Bagi lagi! Bagus. Tolak aku lepas hampa selamat. Tak boleh begitu. Mereka khianat, kita kena ambil tindakan. Ini bukan perkara luar biasa, kita ada perlembagaan. Yang nak singgung kita buat apa? Parti kamu pun ada masalah yang sama. Tetapi yang penting dalam kepimpinan sesebuah organisasi, apabila pemimpin boleh mengurus krisis dengan baik, berhemah, berperlembagaan dan bertanggungjawab. Dan tanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berani, yang tegas, yang mahu mempertahankan parti ini daripada pengkhianat yang tikam belakang yang nak menghancurkan parti kita. Hidup Abah! Hidup! Abah! Hidup! Abah! Hidup! Abah! Bila abah hidup, anak pun hidup. Jangan abah je hidup. Saudara, saya berani berdiri di sini sebab kita terima surat daripada ROS, Jabatan Pertubuhan Malaysia, bertarikh 7 Mei. ROS menulis surat kepada saya selaku Setiausaha Agung. Pemberita dengan elok. Rakam boleh rakam. Polis boleh rakam. Jangan putar belitkan kenyataan. Benar kita bagi penjelasan. Tulis lain. Parti Pribumi telah terkubur. Kubur mana? Media weh. Mana kuburnya? ROS tulis surat kepada Setiausaha Agung Bersatu. Yang sekarang, bukan dulu. Beritahu bahawa ROS telah menyiasat aduan yang telah dibuat oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Mengatakan bahawa tindakan yang diambil oleh Parti Pribumi itu tidak berperlembagaan, tidak beretika. ROS mengambil masa hampir 3 bulan menyiasat secara detail. Akhirnya pada 7 Mei, ROS secara resmi mengiktiraf bahawa tindakan yang diambil oleh Lembaga Disiplin Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah sah dan berperlembagaan. Jadi kalau ROS sudah mengesahkan mereka ini pengkhianat, yang kamu nak duduk sepentas dengan dia buat apa? Betul? Kalau ROS sudah mengatakan simpulan ini telah melanggar disiplin parti, mengapa kamu nak bersekongkol dengan mereka? Musuh kita hanya satu, Anwar Ibrahim PH Amdab. Betul? Bagi pihak Bersatu, saya nak mengisytiharkan pada malam ini bahawa kita akan kekal mempertahankan Perikatan Nasional yang kita bina. Siapa bina Perikatan Nasional? Abah! Siapa? Abah! Kuat sikit media nak dengar. Abah! We are the founding member of PN. Tadi cakap Melayu, sekarang cakap orang putih. Supaya mereka faham. Kita ni ahli pengasas. Yang melahirkan Perikatan Nasional siapa? Yang membitangkan Perikatan Nasional siapa? Tiba-tiba ada pengkhianat nak hijack Perikatan Nasional. Langkah mayat aku dulu. Kita telah meletakkan asas yang cukup kuat di atas kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan muafakat atas nama Perikatan Nasional.
kita telah merubah landscape politik Malaysia. Kita telah mendapat dukungan rakyat. Sebab itu saudara-saudari, sementara jentera penting, ahli penting, cawangan penting, malam ini kita lancarkan jentera. Balik lepas ini jangan tidur, sebab Rauf nak sampai daripada Mekah. Dia sudah dapat satu petunjuk, cahaya nur untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Balik, jangan tidur. Kejutkan isteri, kejutkan suami. Buka cawangan. Cawangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ini otak lain, rosak orang Melaka. Cawangan Parti Tan Sri, saya tak pernah suruh buka cawangan lain. Tambahkan ahli parti, kuatkan jentera, boleh? Betul, berjanji. Tetapi yang uniknya Bersatu ini bukan kerana jentera sahaja, tetapi jenamanya, branding, jati dirinya, citra Bersatu. Apa jati diri Bersatu? Sederhana. Rakyat tak mau yang ekstrim-ekstrim ni. Betul? Moderation is the way forward. Di Kelebang kena cakap orang putih, Tan Sri. Baru diangguk setengah jam saya cakap Melayu buat tak tahu. Bila saya cakap orang putih, makcik tu, hebat orang Melaka. Saya salute orang Melaka. Walaupun gigi dah tak ada, tetap senyum. Kerana cakap orang putih. Moderation is the way forward. Kita ni sederhana. Jangan melampau, jangan ekstrim. Sebab itu yang bukan ahli pun ikut Bersatu. Dalam semua pilihan raya, yang banyak menyokong kita adalah orang atas pagar. Bila dia tengok kita sederhana, kita inklusif, kita progresif, kita prihatin, kita ada pemimpin yang wibawa, kita ada credibility, kita ada prestasi, orang atas pagar akan berjinak dengan kita. Ini kelebihan Bersatu. Jadi jangan singgung kami, jangan serang kami. Ayo bersama kita serang musuh kita, AMDAP dan Pakatan Harapan. Kita bina satu persepsi yang positif. Kita ada dasar prihatin rakyat. Bagaimana nak pastikan anak-anak muda di Melaka ini dapat pekerjaan yang berkualiti dan berkemahiran. Saya pernah duduk dalam Kementerian MITI. Saya bawa pelaburan yang berteknologi tinggi supaya anak-anak Melaka bukan jadi laborers, bukan jadi buruh, tetapi mendapat pekerjaan yang berkualiti, berpendapatan tinggi yang dapat menyara hidup keluarga mereka. Kita tidak mahu Melaka menjadi hub pelancongan semata-mata, tetapi kita pastikan rakyat Melaka ini mendapat faedah, sama ada akses kepada kesihatan dan juga pendidikan yang berkualiti. Ini rekod Bersatu, ini prestasi Bersatu, ini kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap pada malam ini kita gilapkan semangat kita. Kita pastikan setiap ahli parti dapat meyakinkan rakyat Selangor, rakyat Melaka. Saya dah seronok dah sebab Melaka ni dah dekat dah. Tak kisah kan? Yang penting Melaka, Selangor, Putrajaya kita menang. Betul? Dan kita bermula di Melaka. Pak Wan, sabar Pak Wan. Tak payah emosional sebab dah tentu dapat jadi calon insya-Allah. Sebab itu yang saya nak minta juga, dekati pengundi Melayu, India, Cina di Melaka. Mereka adalah rakyat kita. Mereka perlukan bantuan kita. Tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Pastikan mereka rasa terbela dan mereka akan memastikan masa depan negeri Melaka adalah milik Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya juga nak tahniah kepada rakan-rakan daripada IPR. Kita ada Presiden MIPP. Presiden sanggup turun mendukung Bersatu negeri Melaka. Kita ada Presiden Putra. Apa serius sangat Tok Him? Aku ceramah dia baca WhatsApp lagi. Ini mesti Anwar Ibrahim hantar tu.
Ini orang lama ni. Dia bukan nak jawatan sangat, kita nak bertandingan. Dia nak tolong kemenangan Perikatan Nasional. PMX Perdana Menteri ke-11. Bagilah peluang kat saya. Bergurau ke. Kita ada gerakan, kita ada muda, kita ada pejuang. Alhamdulillah. Kita ada iman. Maknanya PN ini yang dipimpin oleh Bersatu di bawah Tan Sri, kita telah berjaya kembangkan tapak sokongan kita kepada IPR. Jadi tuan-tuan di Melaka, saya merayu bersungguh-sungguh, kami akan turun, kami akan kerja, kami akan bantu. InsyaAllah. Yang penting kita bekerja sebagai satu pasukan, satu keluarga besar, Perikatan Nasional yang akan membawa perubahan di negeri Melaka insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Ali Haji Muhammad yang nampaknya gagah tekad untuk membawa perubahan di negeri Melaka. Walaupun beliau diasak dengan berbagai tuduhan, fitnah dan serangan, tetapi semangat beliau tidak luntur. Kerana conscience beliau, damir beliau, dia tidak bersalah. Dia akan humban, rauf, UMNO dan Barisan Nasional dan AMDAP dalam negeri Melaka ini insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.